السلام عليكم جميعا. نلتقي مرة أخرى في قناة بلاغة فايبس. إن شاء الله في هذا اليوم سنواصل درسنا إلى القسم الأخير من أقسام الكناية، وهو الكناية عن النسبة. فما هي الكناية عن النسبة؟ الكناية عن النسبة هي التي يصرح فيها بالصفة، ولكن لا تنسب مباشرة إلى الموصوف، وإنما تنسب إلى شيء متصل به. Kinayah anin nisbah ialah sifatnya disebut tetapi tidak disandarkan atau dinisbahkan terus kepada sesuatu yang disifatkan, sama ada orang, haiwan atau sebagainya. Sebaliknya, disandarkan atau dinisbahkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Ala sabilil mithal, al-karamu fi baiti Zaidin. Kemurahan berada di rumah Zaid. Melalui contoh ini, kita dapat lihat bahawa sifat yang disebutkan iaitu al-karamu tidak dinisbahkan ataupun disandarkan terus kepada al-mausuf iaitu Zaid. Akan tetapi, sifat itu disandarkan atau dinisbahkan kepada sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, iaitu rumah Zaid. Asalnya di sini dia nak katakan bahawa Zaidun karimun. Zaid seorang yang pemurah, tetapi dengan menggunakan kinayah anin nisbah, dia sandarkan pemurah, sifat pemurah itu kepada rumah Zaid. Yang nak dimaksudkan adalah sifat pemurah itu ditujukan kepada Zaid. Okey, baiklah. Sekarang jom kita tengok contoh yang berikut berkaitan dengan kinayah anin nisbah melalui syair. Yang pertama, inna samahata wal muru'ata wan nada fi qubbatin duribat ala banil hashrash. Sesungguhnya kemurahan, kewibawaan dan kelembutan itu terdapat dalam kubah yang dibuat untuk Ibnu Hashrash. Baiklah, melalui contoh ini, sifat yang disebutkan iaitu as-samahah wal muru'ah wan nada, kemurahan, kewibawaan dan kelembutan, tidak dinisbahkan terus kepada Ibnu Hashrash, tetapi dinisbahkan kepada kubah yang dibuat untuk Ibnu Hashrash, iaitu yang berkaitan dengan Ibnu Hashrash. Okey, dekat sini nak dimaksudkan adalah sifat-sifat itu ditujukan kepada Ibnu Hashrash. Baiklah, jom kita lihat kepada contoh yang kedua. Al-yumnu yatba'u dhillahu wal majdu yamshi fi rikabihi. Keberkatan itu mengikuti bayang-bayangnya dan keagungan itu berjalan dalam tunggangannya. Melalui contoh ini, penyair ingin memuji seseorang dengan menghubungkan sifat kepada sesuatu yang berkaitan dengan seseorang itu. Bayang-bayangnya dan tunggangannya. Yang nak dimaksudkan di dalam syair ini adalah seseorang itu mempunyai keberkatan dan kemuliaan. Sifat yang dituju kepada seseorang itu. Baiklah, itu untuk penerangan tentang kinayah anin nisbah. Itu sahaja untuk hari ini. Aktafi bihadzal qadar. Ila liqa.